Jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan pemimpin. Malaysia kan pengeluar minyak. Kenapa bila perang berlaku di Iran, minyak di Malaysia juga naik dan jadi mahal? Ini soalan yang ramai orang tanya di luar sana. Jawapannya mudah. Harga emas minyak kita ikut harga pasaran dunia. Minyak adalah bahan komoditi global. Bila berlakunya konflik kawasan strategik seperti Selat Hormuz yang berhampiran dengan Iran itu, bekalan minyak dunia boleh terganggu. Apabila bekalan minyak terganggu, harga minyak dunia akan naik. Kos pengangkutan juga meningkat. Harga barang pun boleh turut naik walaupun Malaysia adalah pengeluar minyak. Kita masih lagi terlibat dalam sistem harga global. Sebab itu, kesan kenaikan harga minyak dunia tetap sampai kepada rakyat Malaysia. Ringkasnya, perang mungkin jauh daripada kita, tetapi kesan ekonomi tetap akan sampai ke dalam poket kita. Sebab itu, ramai orang yang faham tentang kewangan, tidak hanya simpan duit semata-mata, mereka juga mula melindungi nilai sebagai dengan aset yang lebih baik, iaitu emas. Kenapa emas, tuan-puan? Nilainya tidak bergantung kepada satu mata wang. Digunakan sebagai perlindungan nilai ketika krisis. Emas bernilai walaupun ekonomi bergolak. Bila dunia semakin tidak menentu, harga emas bukan lagi pilihan, tetapi satu persediaan. Jadi tuan-puan, mulakan simpanan emas walaupun kecil. Yang penting kita dah mula simpan emas. Pada mereka yang masih lagi belum bermula dan bertangguh, boleh klik link di bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan rapat. Jadi tuan-puan, renung-renungkan, jangan salahkan siapa, jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan pemimpin, tapi kita yang perlu atur poket dan uruskan kewangan kita sendiri. Assalamualaikum.